Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, macam biasa sebelum kita mulakan kita punya video kita untuk kali ni, aku nak minta bantuan korang untuk yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel. Bantu kita like, komen dan subscribe lah. Bantu kita subscribe kita punya YouTube channel. Okey. Alright, untuk video kali ni aku nak tunjukkan beberapa function yang ada dekat fishing player kita ataupun player memancing kita lah. Okey. Yang ni yang biasanya player mancing aku, dekat tangan aku ni yang majoriti yang orang grab lah, orang kata kan. Dia tak panjang sangat, dia tak kecil sangat. Dia mudah nak bawa ke mana-mana lah. Okey, dan aku tak lupa juga sebelum kita mulakan, kalau yang mana nak barang-barang yang ada dekat aku ni ataupun barang-barang mancing ni lah, seperti player mancing ni, tali pancing ke, split ring ke, shewell ke, korang boleh tengok dekat bag kita tu ataupun dekat link di description kita. Korang klik je dekat link tu, mana-mana barang yang korang nak tu, korang boleh grab dekat situ lah. Okey, alright. Untuk fishing player yang aku ni, kalau korang tengok yang ni aku ambil ni yang jenis titanium lah. Tapi korang jangan risau, walaupun dia jenis nampak titanium yang lawa, tapi ni kalau tak silap aku dia celup je titanium dia. Okey, sebab harga dia tak sangat mampu milik, dia dalam range RM10 macam tu lah. RM10 bawah, bergantung pada voucher apa yang korang dapat lah. Okey, untuk function yang mula-mula yang ni kita ada lock lock dan unlock untuk fishing player macam biasalah. Okey, untuk mula-mula aku akan guna tali pancing dululah. Tali pancing benang. Yang ni yang kali 4 tau. Kita kali 4 yang Pro Barrows ni. Untuk tali pancing Pro Barrows ni, yang ni memang tali pancing yang aku guna untuk aku casting. Yang BC punya lah. Terutamanya BC. Terutamanya kalau aku nak casting haruan, haruan ke toman ke, biasa aku akan ambil yang kali 4 lah. Sebab kali 4 ni dia tali dia lagi kasar sikit. Bagi aku dia lagi tahan lah kalau untuk jenama Pro Barrows ni lah. Sebab ini memang aku dah pakai banyak dah. Okey, ni tali yang ini saiz 0.28 mm bersamaan dengan 25 lb yang ni. 25 lb memang kasar lah. Okey, kita doublekan dia macam ni, kita doublekan dia macam ni. Okey. Kemudian kita potong. Dia dekat sini dia bahagian cutter tau. Kita nak potong apa ni, tali pancing kita ke atau apa-apa benda lah yang kita nak potong tapi biasanya untuk tali mancing lah. Okey. Kita cuba aku buat double macam ni. Okey, kita potong. Nampak yang tu aku klik sekali je, dia dah terpotong macam tu. Kita cuba sekali lagi. Okey, double juga kita potong. Nampak tu bersih tu. Potong cantik. Orang kata tak ada susah lah, orang kata kan. Sekali lagi. Tu double kita potong tu. Dia dekat sini tau. Dia dekat sini untuk potong tali pancing lah. Kalau yang dekat hujung ni, kan dia ada dekat longkang hujung ni. Yang ni dia untuk tali yang jenis dawai punya. Dawai-dawai tenggiri tu. Dawai-dawai tenggiri tu korang pakai yang hujung sekali ni. Okey, cuma aku yang dawai tenggiri tu aku punya dah habis dah. Jadi aku tak dapat nak tunjuk contoh. Tapi yang hujung sekali tau. Jangan guna yang dekat sini. Yang dekat sini untuk tali-tali benang, tali-tali tansi saja. Tapi kalau untuk yang tali apa ni, tali dawai, korang kena pakai yang hujung sekali. Korang tahu kan, bila aku kecilkan ni, korang nampak tak macam ada bulat kat hujung ni. Yang tu dia untuk tali dawai. Yang untuk tali pancing dawai yang tenggiri tu lah. Korang guna dekat situ. Sebab kalau korang guna yang dekat atas ni, takut nanti dia rosak, dia tumpul nanti. Sebab dia yang khas untuk dawai memang yang bahagian hujung yang bawah sekali ni. Nampak tu, dia ada bulat tu, hujung bawah tu. Okey, dekat sini. Right. Okey, kalau tadi kita tunjuk yang tali benang, tali benang pun dia boleh potong smooth. Apatah lagi kalau tali tansi macam tali leader ni. Okey, tali leader ni yang biasa aku pakai, yang ni yang soft carbon 100% 100% fluorocarbon lah. Yang ni ada macam-macam jenama. Yang ni antara salah satu yang aku pakai. Okey, dia punya kotak dia warna biru, harga tu sangat mampu milik. Okey, yang ni tali tansi. Tali tansi ni ada macam-macam lah, ada mana-mana. Macam aku ni, yang ni tali leader 100% fluorocarbon. Okey. Tengok aku potong. Memang tajam lah orang kata kan. Memang smooth lah. Nampak tu. Aku potong lagi. Nampak tu, sedap je potong. Sebab dia kalau benang pun dia boleh potong smooth macam tu, apatah lagi tali tansi kan. Okey, lagi function yang ketiga. Kalau tadi ni yang kedua, yang ketiga kita ada shewell. Shewell ataupun pin. Okey.
kita ada shiwell ataupun pin. Okey, untuk shiwell ataupun pin ni bila kita nak ikat, kita tak perlu pegang tau. Kita guna plier ni. Korang nampak tak yang ada lubang ni? Yang lubang. Tengoklah korang punya tu, kalau saya besar macam aku ni, letaklah dekat lubang besar ni. Korang kepit macam tu. Nampak tu? Kepit macam tu, lepas tu korang ikat lah. Sama ada pin ke shiwell ke sama je. Dia akan pegang dekat sini lah. Cuma kalau yang kecil korang masuk kalau dekat lubang kecil ni pun ada juga ni belah atas ni. Belah atas ni. Macam aku ni, ni yang jenis besar. Okey, kepit macam tu, lepas tu korang ikat tali macam biasa. Okey, dah ikat korang boleh tarik lah. Tak ada nak pegang shiwell ataupun pin ni susah-susah kan. Okey, kalau macam ni senang. Siap korang kalau boleh lock terus. Macam aku ni boleh lock. Nampak tu. Tapi kalau shiwell tu dia terlalu besar pun tak boleh lock juga kadang tu. Okey. Alright, ini untuk pegang shiwell ataupun pin untuk kita ikat. Okey, ni yang nombor 3 lah. Okey, shiwell ni pun, shiwell ataupun pin pun aku akan cuba juga letak dekat bag tu. Tengok macam mana lah, kita ajar lah. Okey, yang terakhir kita ada pin pin pula, split ring split ring kalau korang boleh tengok dekat sini. Yang ni split ring. Split ring ni yang untuk jig lah kan. ISIS hook ke yang kita nak guna lah untuk main micro jig ke, macam tu lah. Banyak guna lah, split ring ni banyak macam-macam boleh guna. Okey, cara gunanya mudah aja. Dekat hujung untuk split ring, aku lupa nak tunjuk. Split ring dia bahagian hujung ni, nampak ni yang ada penunjuk ni orang kata, yang tajam hujung ni, yang tu. Okey, yang ni untuk split ring lah. Kita masukkan yang ni. Kan split ring ni ada lubang tu. Kita masukkan yang sini tau. Bukan yang sini, yang sini. Yang sini kita masukkan dekat sini, dekat dalam split ring ni. Lepas tu yang tajam ni tadi, korang nampak tak yang kan split ring kan ada longkang. Korang masukkan dekat longkang tu, korang tekan. Betul, korang pegang. Jadi dia terbuka lah split ring tu, nampak tu. Split ring tu akan terbuka. Korang masukkanlah jig korang ke, shiwell korang ke, nampak tu. Okey, dia memudahkan. Ya, ini split ring. Kalau korang pakai kuku ke jari korang, memang mampus lah. Memang mampus lah. Jadi memang korang memerlukan fishing plier ni. Okey, fishing plier pula pastikan ada untuk split ring ni. Okey, split ring ni penting. Senang kita nak buka ataupun tukar lah split ring. Nampak tu, sekali lagi aku tunjuk kat ujung tu, picit tekan, nampak tu dia terbuka. Okey, dia terbuka. Cantik je macam tu. Okey. Alright, inilah yang keempat, yang biasalah, yang keempat ni yang biasa kita gunalah untuk fishing plier ni. Mungkin ada lagi function-function yang lain dekat fishing plier ni. Macam kalau kita nak ikat perambut ni pun boleh, tak ada masalah. Dia macam-macam. Ini beberapa sajalah yang kita guna untuk fishing plier ni. Kita untuk potong tali mainline kita, tali benang. Tak kisah kali 4 kali 8. Lepas tu potong tali leader kita. Okey, kemudian untuk kita punya split ring, dan untuk kita punya shiwell ataupun pin pancing kita. Okey, alright, jadi sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni. Untuk beberapa function yang ada dekat fishing plier kita ni lah, ataupun plier pancing kita ni. Okey, semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Alright, apa-apa pun sebelum kita akhiri kita punya video kita, kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel, saya nak minta bantuan kau untuk like, komen dan subscribe lah kita punya YouTube channel. Bantu kita dekat situ. Okey, semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nanti. Alright, apa-apa pun, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.